Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudari ahli majlisul ilmi yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengajian kita di majlis ilmi hari Rabu pada pagi hari ini, kita masuk di dalam satu tajuk berhubungan dengan solat semaya kita. Tajuknya uzur-uzur yang diberi, yang dibenar boleh lewat semaya. Maknanya perkara-perkara yang boleh kita pelewat semaya kita, ataupun kita menunai fardu semaya kita tu tak betul dengan masa dia. Gitulah. Jadi di muka 253 juzuk yang pertama kitab Sahih Fiqh Sunnah, bukan Fiqh Sunnah dah, Sahih Fiqh Sunnah. Perkara yang ketiga di dalam kitab ni, yang katanya al-a'zaru li ta'khiri salati an waqtiha. Uzur maknanya benda-benda yang berlaku yang boleh pelewat semaya daripada waktu dia. Cuba kita dengar dah. Yang pertama yang katanya an-naum, iaitu tidur. Orang yang tidur tu tak khabar sungguh. Bukan tidur orang tu khabar tidur semula tu, bukan. Tidur tak khabar sungguh-sungguh. Ni bagi orang tu, dia bila dia khabar dia bangun, maka itulah waktu dia. Kalaulah dia ada dalam waktu semaya lagi pun dia boleh semaya. Kalaulah keluar dari semaya pun maknanya dia boleh semaya dalam waktu berikut. Kalau tak semaya zuhur lagi, duduk dalam waktu asar, maka dia boleh semaya zuhur dalam waktu asar. Nah, yang keduanya terlupa, wan nisyan. Orang terlupa sungguh. Ini tak ada arah. Benda ni benda kita tak boleh nak pergi hukum. Benda ni dia masuk di dalam perkara yang Allah Taala bui, maknanya bubuh dalam tabiat hidup manusia ni, adanya tidur, adanya terlupa. Dia kata di sini, saya terjemuh lalu dah. Sesiapa yang tertidur sampai terlupa semaya ataupun keluar daripada waktu semaya, maka dikira orang ni diberi uzur dan wajib ke atasnya menunai semaya saat ni apabila dia jaga sedar dari tidur dia ataupun daripada dia teringat. Saat ni dia terlupa, baru teringat katanya dia tak semaya lagi, maka waktu mana dia teringat, waktu mana dia bangun tidur, waktu tu dia kena semaya. Ini pada asal di zaman Nabi itulah betulah. Satu hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi katanya, man nasiya salatan falyusalliha idza zakaraha. Sesiapa yang terlupa semaya, maka hendaklah dia semaya apabila dia ingat. La kafarata laha illa zalika. Tidak ada kifarat. Maknanya tak ada kena bayar, tak ada kena fidyah, tak ada kena gapo-gapo kepada dia kecuali kena semaya. Tu faham? Timbul soalan katanya, nak semaya lagu mana, habis waktu dah. Zuhur ya tak semaya, ya terlupa ataupun dia tidur, ya duduk dalam waktu asar, kena niat qada. Sebahagian ulama yang katanya kena niat qada. Sebab apa? Sebab habis waktu zuhur dah. Sebahagian ulama yang katanya tak ada kena niat qada, bahkan dia semaya pakatik, semaya biasa, sebab dia tak ada sengaja nak pergi tinggal semaya, hak dia terlupa ataupun dia tidur sana. Satu sejarah Nabi SAW dan sahabatnya duduk di dalam musafir, maka Nabi ni tertidur. Dia kata di sini, fama auqazahum illa harrus syamsi wa qad tala'at.
Nabi tidur pada waktu malam ni, siapa kau tak jaga semaya subuh. Nabi besar dah ada satu hadis riwayat katanya, Nabi besar kepada Bilal, mung kena bangun ber pak kelik pada musafir perih letih pakat tidur belaka sampai ke matahari naik, panas dah matahari. Nabi lah orang yang mula-mula sekali bangun pula. Nabi panggil Bilal lalu dah, Bilal ber suruh ber subuh pada pagi hari tu matahari naik tinggi dah, ber subuh. Kena ber juga. Nabi pun ayat katanya laisa fi naumin tafritun, tidak ada doa dalam tidur. Maknanya Tuhan tak kira dosa bagi orang yang tertidur, tak khabar sungguh. Innamat tafritu, tetapi doa telajak saat ni, man lam yusalli salata hatta yaji'a waqtu salatil ukhra. Tapi hak doa, hak telajak saat ni, iaitunya orang yang tak semaya dalam waktu tu sehingga masuk waktu baru, masuk waktu lain dah. Hak tu lah orang telajak, orang doa. Faman fa'ala dhalika falyusalliha hina yantabihu laha. Siapa-siapa yang duduk dalam keadaan tak khabar sungguh-sungguh dia tidur, maka hendaklah dia semaya ketika dia mula khabar bangun tidur, maka dia kena cepat-cepatlah semaya. Gitulah sebab tu benda-benda pasal ni jadi sangat ni. Jadi sangat ketika apa tu? Ketika kita tidur tak ada niat tak saya bangun. Kalau kita niat tak saya bangun tu tak kena dah. Niat nak tidur, aku nak tidur wis sedap, orang bayar aku tak saya bangun. Tu tak kena tu. Tapi kalau lah kita tidur biasa-biasa, niat benar-benar nak bangun semaya, tapi tak terjaga, boleh jadi tubuh badan kita tak elok, boleh jadi kita tidur terlajak malam doa. Ni kita kena jagalah waktu tidur kita. Jangan sampai tu kelewat sangat kita tidur. Tahu katanya pukul 3, pukul 4 baru nak tidur. Sebab apa? Sebab adalah boleh jadi kerja hak molek ataupun kerja pasal tak molek. Tengok roye, buah kecik, obal sampai pukul 3, pukul 4 baru nak tidur. Lagi pukul 5 nak semaya subuh dah. Kalau agak lagu tu lah, kalau kita jaga sungguh, alhamdulillah. Takut-takut bagi tak pandai ya berat lah. Baru tidur baru nak pergi semaya subuh dalam waktu dia lagu mana. Ni orang jenis-jenis pasal ni kena jaga molek waktu tidur dia dan sebagainya. Jadi dia banyak di sini kata Nabi katanya, fa idza kana min al-ghad falyusalliha 'inda waqtiha. Tapi bos sampai esok pagi, maknanya esok ke Nabi raya katanya mana? Falyusalliha 'inda waqtiha, maka hendaklah orang tu dia semaya dalam waktunya. Maknanya jangan duduk nanak hari qada semua semaya. Terutamanya semaya subuh. Tu semaya subuh ni kita tak tahu juga nak perak lagu mana. Nak perhatikan kelakuan orang yang pasang lewat semua bangun subuh. Orang yang bangun awal tu awal lagi. Orang yang bangun lewat semua boleh katakan lagu tu lah dalam hidup dia. Jarang sangat nak pergi bangun awal. Nah, walaupun dia khabar dah, orang bel pun dia khabar, orang komat pun dia khabar, tapi ya saya ketidur dia. Ni sebab apa? Sebab tak terdidik, tak terlatih sejak daripada budak-budak. Nah, dia tak saya sangatlah ke semaya. Itu sebab itulah kita kena saya ke semaya kita. Kalau lah kita semaya lewat pun berasa katanya tak kena dah kita. Nah, berasa katanya tak kena. Kecuali kita duduk dalam musafir, kita niat dulu katanya kita nak semaya jamak takhir. Kalau nak ambil zuhur buh dalam asar, nak ambil maghrib buh dalam isya. Hak tu suku sebab kita duduk dalam musafir. Tapi kalau sekiranya duduk dalam
keadaan biasa-biasa pakatik kita ni, jangan lewat semaya dan jangan sampai ke qada semaya sebab tidur atau sebagainya. Wa fi'lu salati fi waqtil istiqaz. Saya baca dan orang tu dia semaya pada waktu dia khabar ataupun dia ingat semaya hak dia terlupa saat ni, maka itulah yang dikira katanya hakikat yang sebenar dia semaya, bukan qada dah. Tu bukan qada dah semaya, hak tu dah semaya dia. Ini pucuk daripada tertidur dan terlupa. Sebab tidak ada waktu untuk dia kecuali waktu tu. Ini kita pun nak jadi nampak sungguh khas semaya kita. Ya banyak di sini dah duduk dalam kitab As-Saidul Al-Jirar, juzuk 1 muka 188. Masuk perkara berikutnya. Belum pada nak masuk berikut ni, ya banyak sini sikit katanya. Sebagai peringatan kepada kita, iaitunya jangan jadi sokmo kita lewat semaya. Kalaulah berlaku hari ni, maka esok ke lusa dan seterusnya jangan duk azal ataupun jangan duk pergi buat kelakuan tersebut sampai kau terlewat semaya. Ini ya bui peringatan kepada kita. Dia ambil pendapat ulama, mari duk royak hadis Nabi saat ni lah. Lepas tu mari duk hurai panjang. Yang kedua, boleh orang yang semaya lewat sebab apa? Sebab dia kena paksa. Sebab dia kena paksa orang mari dia ataupun orang buat satu-satu perkara sampai ke dia kena tinggal semaya. Ni maknanya dia pun nak semaya, nak buat isyarat, nak buat bangun duduk pun tak boleh. Orang hadap depan dia nanti nak berdiri, nak fikir dia, nak buat benda-benda hak tak molek. Maka orang jenis pasal ni dikira katanya dipaksa. Bila dipaksa maka kita boleh, walaupun hati kita tu nak semaya bercakap, tapi keadaan tidak mengizinkan kepada kita, maka dikira katanya diberi uzur. Tapi kalau sekiranya habis dah waktu ataupun cuang orang duk paksa kita, ya tak ada paksa dah, kita boleh dah semaya. Maka waktu kita boleh semaya saat ni, walaupun tak ada air semaya sekalipun. Gua sorok dah. Tak katuk. Lecek jadi. Orang Tino nak dengar ke tak tahu? Boleh dengar? Gua. Siapa? Jadi kalau sekiranya orang paksa saat ni, ya habis dah. Habis dah paksa. Tak ada paksa lah. Maka bagi orang yang kena paksa saat ni, kena semaya walaupun isyarat dengan tangan, walaupun isyarat dengan pandang, hanguk bangun. Hati dia tu duk baca Fatihah, baca tahiyat, duk rokok, duk sujud, duk apa, walaupun tak ada air semaya. Ini dikira katanya waktu tu adalah waktu yang boleh dia semaya walaupun gerak pala dia, semolek-moleknya dia semaya dalam waktu dah. Tapi kalau lah masa habis dah, maka dia kena semaya ketika dia pelai daripada orang paksa dia. Kalau dia semaya dah, maka hak dia semaya gerak dengan tangi, gerak dengan kepala saat ni tak ada kena qada. Dikira katanya dia semaya dah. Ini perkara yang ketiga. Perkara yang keempat, iaitunya hak boleh pelewat jamuk dua semaya bagi orang yang harus jamuk. Ini biasa-biasa kita dah biasa doa amal hak modah. Iaitunya kita ambil semaya hak awal, buh dan semaya yang kedua. Boleh lagu tu. Sebab apa? Sebab duduk dalam keadaan yang tak seperti biasa, seperti musafir
duduk dalam keadaan terpaksa, maknanya camping, cukcern. Orang jenis-jenis pasal cukcern ni tu heavy izin lah dia. Ataupun orang sakit tu, sakit berat lah dia sampai ke dia nak semaya waktu tu bomo duk peksak, bomo duk cara ke dia tak sudah. Dia tahu kata dia ni tengok dia masa waktu semaya ni, tapi dengan sebab bomo dia tak boleh pelewat hijau bomo, sebab bomo dia bukan duk nanti waktu semaya. Dia kira katanya siapa masa untuk nak perubat orang, maka dia perubat. Orang sakit tu lah kena hukum ke atas diri dia sendiri, katanya dia duduk dalam keadaan uzur. Ni boleh kita jamuk semaya, maknanya ambil semaya zuhur boh dalam asar ataupun ambil ngorek boh dalam isyak. Ni kita duk kecek hap lewat semaya ni. Nah, boleh lagu tu. Iaitu yang rakyat kata-katanya tidak dikira orang tu pelewat semaya dalam hal jamuk semaya ni. Nah, dengan sebab waktu yang dua-dua waktu tu dijalan ataupun dibuat, dikerja, diamal dalam satu waktu. Tu lah yang kita boleh lewat semaya. Yang kelima, bersangat saya takut. Iaitunya seseorang tu kalau sekiranya dia tak mungkin nak semaya seperti biasa, takut sungguh. Takut lagu mana? Orang mari tak bedil. Jadi kita kena hukum, maknanya kita kena misal sendiri lah. Katanya dalam keadaan takut sampai kau tak boleh semaya. Takut ke mana? Takut duduk dalam keadaan ketakut tu. Orang mari nak bunuh, natal mari nak makan. Tu hukum sendiri dah. Gambar sendiri. Maka tak mengapa bagi orang pasal ini kalau sekiranya dia pelewat semaya sekalipun. Dia tengok je semua, siap dah tak boleh semaya. Kita kena kurung. Orang mari ti ramai-ramai bubuh dalam duk ataupun bubuh dalam bilik. Bedai duk belarang, hati nak bedai. Menggerak sikit banyak. Pas dia bedai sungguh. Orang acah gerak sikit, acah pelat-pelat sikitnya bedai banyak. Bedai banyak. Pas kita nak semaya waktu tu, payah dah nak semaya. Tu bagi orang yang duduk dalam keadaan takut lagu tu, maka boleh bagi dia pelewat semaya. Tuhan tahu tu keadaan orang yang nak semaya sungguh-sungguh. Dia kata, yang ayat dalam kitab ni, bihaitsu la yatamakkanu min as-salati biwajhin min al-wujuh wa la biqalbihi fala haraja alayhi hina idzin idza fatahu al-waqt fi ahad qawlai al-ulama. Dia duduk dalam keadaan susah dia nak semaya, walaupun dengan hati dia sekalipun tak boleh semaya juga. Nak semaya dalam hati pun tak boleh. Pas semaya ni kena duduk diam kan? Kena duduk model semaya dalam hati, tak boleh duduk kecek, tak boleh duduk perhati rata-rata. Kita kena duduk dalam orang duduk kurung, orang nanti nak bedil, nanti nak fikir, nak semaya dengan hati lagu mana. Maka pendapat ulama yang rakyat katanya tak mengapa bagi orang ni kalau sekiranya waktu semaya habis dah. Habis dah. Maka dia boleh lewat semaya. Li'annahu law shalla hina idzin lam yadri ma yaqul wa ma yaf'alu la siyama 'inda shiddati munabazatil adu. Terutamanya orang yang duk bertepur dengan seteru. Badai gong. Supaya yang kita tengok dalam berita tu, orang duk bawa kereta ataupun duduk dalam medan perang nak pergi berhenti semaya pasal pakatik tak boleh, bunuh demo, kak demo lalu lah. Maka orang jenis-jenis pasal ni dia kena cari peluang, carilah peluang duduk ke tepi-tepi semaya dalam hati pun tak apa. Tengok tu, semaya dalam hati pun tak apa, walaupun tuan apa duk gede. Bila kecek lagu ni, orang dia tak rasa mengaji tajuk ni, dia berasa katanya semaya lagu mana duk gede. Tuan duk gede, nampak nak tengok orang, tapi tuan duk semaya
dalam Islam ya kira katanya boleh semaya kalau sekiranya orang duduk dalam pawak cucun. Nah, duduk dalam susah nak berhenti semaya pak rakaat. Habis hacau tubuh. Yang berdaya demo. Tu gitu. Setengah kalau cari sama siapa duduk dia pakai matilah orang itu. Gitulah. Wa alaihi yahmilu ta'khirun Nabi sallallahu alaihi wasallam salat al-'asr fi ghazwatil Khandaq hatta gharabat asy-syams. Bagi orang pasal ini ni dia kena pegang satu dalil peristiwa yang berlaku kepada Nabi SAW yang lewat semaya, yang pelewat semaya asal sehingga matahari jatuh. Tengok, Nabi royak kepada para sahabat, kita semaya asal di satu tempat, ya duduk dalam keadaan perih. Nabi royak setengah sahabat dia pergi tengah jalan pakai ijtihad, matahari nak jatuh dah. Kita dah tak semaya dosa. Setengah sahabat katanya kita kena dengar perintah Nabi. Dah Nabi royak dah katanya kita nak semaya di tempat tu. Yang nak pergi semaya lah tengah jalan. Setengah sahabat semaya siap. Setengah sahabat lagi tak semaya bersama dengan Nabi sampai ke matahari jatuh. Maka baru nak semaya asar, maknanya duduk dalam murid baru nak semaya asar. Inilah dalil yang menunjuk katanya kita duduk dalam keadaan main pakatik boleh kita lewat semaya. Gitu tak? Habis. Ya banyak lagi di sini. Wa qad warada an Anas. Ada satu dalil yang dicerita daripada Anas bin Malik. Annahu ishtaddatil harb ghadata fathi tustar falam yusallu illa ba'da tulu'i syamsi. Anas riwayat di dalam satu peristiwa yang bertepur antara orang Islam dengan kafir ni, satu tempat nak pergi buka tempat lah kali kacik mudah-mudah. Maknanya nak masuk, nak serai satu tempat namanya Tustar. Wallahu alam, saya tak tahu kat ni nak pergi terjemuh tempat ni duduk mana, tapi bertepur dengan cara besar-besaran sehingga orang Islam boleh semaya subuh ni lepas pada matahari naik. Habiskan malam subuh barulah boleh semaya. Ni dalil ni jelas-jelas dah dalam kitab ni dia sebut selalu. Hadis dikeluarkan oleh Ibn Hazmin di dalam kitab Al-Mahalli dah, Al-Muhalla dah, juzuk yang kedua muka 400 itu muka 244. Ni dah jelas dalil yang menunjuk katanya orang tu boleh dia pelewat semaya. Yang keempat ni keempat besar dah. Man sara ahlan liwujubiha qabla khuruji waqtiha. Ni waktu semaya lah. Tak ada royak pelewat semaya lah, iaitu nya orang yang wajib dah dia kena semaya ketika sampai dah waktu semaya, dia kena semaya tiap-tiap waktu. Ni tajuk yang saya ambil ni, dia duduk dalam tajuk kecil. Lepas tu dia buat mari tajuk besar pula. Siapa tu yang orang boleh kena semaya, iaitunya apabila budak sapanya balik. Ni tajuk lain dah ni. Yang hidup campur dengan tajuk tak ni. Ni tajuk suku-suku dah. Bila budak seorang tu masuk akhir balik, maka wajiblah dia semaya. Yang kedua, bukan yang kedua dah, atau yang hari, ataupun orang yang mula-mula tu dia gila, lepas pada tu dia sedar dah jadi orang tak gila dah, maka dia wajib kena semaya. Ataupun orang yang pitai, pelum, ubah, tak khabar, apabila dia khabar maka dia wajib kena semaya. Ataupun orang perempuan yang suci daripada darah haid
dan darah nifas hak dia beranak. Darah haid ni orang tino kena duk cek sokmo, kena duk tengok sokmo. Kalau lah habis dah darah tak ni, maka dia wajib kena semayang. Supaya juga dengan orang tino hak beranak. Dalam syarat ni dia wui sampai 40 hari. Tapi kalau sekiranya orang tino saat ni kering darah dia belum pada sampai 40, maka dia kena semayang. Maknanya dia kena mandi wajib, dia kena semayang. Ini bagi orang yang wajib semayang. Belum pada habis waktu. Belum pada habis waktu. Maknanya asal pukul berapa? Asal pukul 3.50. Ni tengok dalam jadual ni. Maknanya walaupun rakaat orang tu boleh semayang, masuk selalu waktu asar, dia kena semayang juga zuhur. Walaupun dekat ada tengok je lah, ada seminit lagi dah. Kalau tak kebetak tu boleh rakaat dia semayang dalam waktu zuhur, dia kena semayang dah. Wajib dia kena semayang. Jangan pelewat. Ni faham molek dah. Maknanya orang tino, orang jatuh, budak, semua orang-orang hak sedar dah sampai waktu semayang, maka dia kena semayang dalam waktu dia. Gitulah. Wajib dia kena semayang. Wa hal yalzimuhum ada'u ma yajma'u ilaiha qablaha yattadih bil mithal adi. Ni yang ayat katanya, adakah orang-orang tersebut wajib sedar dia kena, maknanya dia kena hipung semaya belum pada tu. Ni saya terjemuh ni lah. Dia katanya, cuba tengok dalam misal ni. Bawa tengok dalam misal ni, tergambar lah. Dia katanya, iza faharatil haidu qabla ghurubi syams au qabla tulu'il fajri. Orang tino hak mani darah dia cuci belum pada matahari jatuh. Dia tengok pak tu, habis dah darah. Dia dah mani. Ngorek pukul berapa? Tengok je situ. Pukul ni 4 minit. Pukul ni 4 minit. Pukul 5.30 tu orang tino mandi. Mandi siap, mandi wajib. Ya sebab dia duduk dalam waktu asar. Dah. Maka nanti saya nak ayat dah. Ulama yang berpendapat royak masalah dulu. Ataupun orang tino yang cuci darah dia belum pada matahari naik. Mana dia duduk dalam waktu subuh. Dia tengok pak cuci dah darah. Maka dia mandi siap. Kalau lah tengok kepada masa yang nak semaya dengan habis waktu tu, ada lagi. Ulama berpendapat, tubik mari beberapa pendapat. Yang pertama sekali, cuba dengar lah. Dia katanya, iza taharat qabla al-ghurub lazimahat az-zuhru wal-'asr. Kalau sekiranya orang tino hak cuci darah belum pada matahari jatuh, orang tino saat ni wajib dia kena semaya zuhur dengan asar. Bukan asar saja dah. Sebab apa tu? Sebab dia kira katanya zuhur dengan asar ni boleh jamak. Tapi orang tino hak duduk dalam darah boya cuci saat ni, dia duduk dalam waktu asar, maka diambil, dikait waktu zuhur, mari semaya juga dalam waktu asar yang masih lagi ada. Kau tak faham? Ya, orang ngajar dengan orang ngaji ni kena semakin molek. Kalau dia tak faham, dia tengok gambar muka tu, tak faham weh. Faham tak ni? Hak wajibnya semaya asar. Hak wajib semaya asar. Tapi pendapat ulama yang royak katanya, orang tino saat ni dia kena semaya juga zuhur dalam waktu asar saat ni. Maknanya dia semaya zuhur pak, semaya asar pak. Gitu. Sebab dia pergi cuci darah dia dalam waktu asar. Itulah. Wa in taharat qabla al-fajri lazimaha al-maghrib wal-isha. Tapi kalau sekiranya orang tino saat ni dia pergi cuci
dalam dia belum pada nak semaya subuh, belum pada fajar, belum maknanya belum subuh lah. Dia bangun belum subuh lagi, dia kecil tengok cuci dah, dia cerak-cerak dia kena semaya subuh. Pendapat ulama ni ayat katanya orang tino saat ni dia kena semaya juga maghrib, isya dan subuh. 3 waktu duduk dalam masa tu lah dalam semaya subuh. Tu. Faham dah? Tu we faham sosok, jangan belik. Barulah mudah untuk kita faham sosok masalah. Ni hadis maknanya pendapat ni dicerita ataupun dipendapat oleh Abdul Rahman bin Auf, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, mazhab Tawus, An-Naqai, Mujahid, Rabi'ah, Malik, Al-Layth, Al-Syafi'i. Imam Syafi'i pun lagu tu juga. Imam Ahmad, Abu Sur, Ishaq, dan boleh katakan inilah pendapat yang banyak yang ulama berpendapat. Kita pergi sikit lagi dah. Yang kedua, ni pendapat yang kedua, ikut kita nak pilih ni. Apabila orang tino tu dia cuci pada waktu asar, maka wajib dia semaya asar dan tak wajib dia semaya zuhur. Dia cuci dalam waktu asar kira tanya mula bagi dia semaya zuhur tak dah. Sebab tekah zuhur saat ni dia duduk dalam uzur, dia duduk dalam darah dia ada lagi. Tu dah. Tu pendapat mazhab Al-Hasan, Qatadah, Al-Thawri, Abu Hanifah, dan dalil dia hanya sebut saya tak ada nak baca dah sebab masa nak habis dah. Semua tu ada dalil, ada pendapat belaka yang ayat katanya dia mesti semaya dalam waktu yang kira katanya boya habis cuci dah darah dia, maka waktu tu lah dia kena semaya. Tu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, iaitunya apabila orang perempuan saat ni cuci belum pada maghrib, belum pada matahari jatuh, kira katanya dia boleh semaya 2 waktu pada waktu tu. Dia boleh semaya zuhur, semaya asar. Maka dia kena semaya zuhur gatik, asar gatik. Tapi kalau kiranya masa belum pada maghrib, tak lama dah matahari dekat-dekat dengan nak jatuh, kalau dia semaya 2 waktu cerak-cerak habis waktu asar, masuklah maghrib, maka orang ni wajib dia kena semaya asar saja, tak wajib kena semaya zuhur. Gitu cara dia. Ni adalah pendapat Imam Malik dan Al-Auza'i. Ini kita belajar fiqh sikit lah. Hari ni nak hubungnya dengan pendapat-pendapat ulama. Ni dia wayak di sini dah ar-rajihu, maknanya pendapat yang paling rajih. Hak dia hak dia duk hipung maklumat, hipung dalil-dalil yang katanya allazi yazharu li anna al-qawl ats-tsani huwa al-aqwa, iaitunya pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua yang rakyat saat ni apa tu? Iaitunya apabila cuci pada waktu asar, maka orang tino tu kena semaya waktu asar saja, tak wajib dia kena semaya zuhur. Tu. Ni orang tino kena ingat benar-benar, kena ngaji benar pasal ini. Orang jatuh pun kena ngaji. Sebab apa? Sebab boleh diroyak semula kepada bini-bini dia. Dia orang tino, dia boleh tanya semua ni. Kita ni cuci dah ni, belum ada nak ngorek, ada 10 minit lagi dah, ataupun ada lagi 20 minit. Dengan dia mandi siap, dia nak semaya walaupun dekat-dekat dah nak masuk waktu maghrib. Orang tino dia tanya, awak agu mana? Maka jawab fair katanya, orang tino dia boleh semaya pada waktu yang walaupun nak habis dah waktu ni, dia kena semaya juga walaupun desa rakaat dikira katanya masuk duduk dalam waktu lagi. Gitulah cara dia.
sekadar ni untuk pengajian kita pada hari ini, hisah yang kedua. Mudah-mudahan nak ilmu akan dapat kepada kita. Dan fiqh ni kita kena ngaji semua. Dan walaupun kita ngaji tafsir, ngaji hadis, ngaji apa, tapi fiqh mesti. Sebab untuk nak amal, untuk nak guna. Lepas tu bila kita ngaji dah, tak mesti katanya kita kena turut mana-mana pendapat. Ikut lepas kita nak pilih hak mana, hak yang pertama, yang kedua, yang ketiga, ikut kita. Ni duduk di orang ngaji tu rasa selera, rasa nak amal pasal mana, maka pasal itulah. Insya-Allah semua pendapat yang di ijtihad oleh ulama semuanya insya-Allah betul. Kalau sekiranya salah, Allah Taala sendiri akan royak sikit lagi. Sebab dia tak ada dalil, jelas-jelas. Royak katanya lagu ni. Bila tak ada dalil jelas, maka ulama pun yang mula khilaf dah. Ulama tu kata lagu tu, ulama ni kata lagu ni. Itu untuk pengajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan akan menjadi manfaat dan faedah kepada kita semua. Wallahu a'lam. Ada siapa nak tanya? Ada tak? Semaya dalam waktu kita jamak taksir dah. Nak semaya zuhur dalam asar, semolek-moleknya kita semaya zuhur dan asar. Jangan semaya asar dulu lepas pada tu zuhur. Goliknya kita ada dengar katanya kena semaya hak tuai waktu tu dulu nah. Maknanya kita duduk dalam semaya asar. Waktu asar, semaya asar dulu, lepas dah tu semaya zuhur. Dak. Semaya hak zuhur ni kita kena tertib. Tertib 1 2 3 4. Semaya gapo dulu? Zuhur dulu, lepas dah tu asar, lepas dah asar maghrib, lepas dah maghrib isya. Barulah subuh. Tu walaupun ada setengah-setengah pendapat ulama ni, royak katanya boleh kita semaya hak waktu tu dulu. Baru lepas pada tu lah kita semaya hak yang kedua. Tapi jadi susah. Semaya asar dulu baru nak semaya zuhur. Tu jadi susah. Sebab tu kita bila kita niat nak jamak takhir, maka kita semayalah jadi tertib. Semaya zuhur dulu. Baru lepas dah tu hak semaya asar. Sebab kita niat dulu, bukan kita niat nak kelewat dah. Kita niat nak ambil zuhur bubuh dalam asar. Gitulah cara dia. Ada siapa nak tanya lagi? Sekadar kan? Soh semaya soh tapi tak molek sebab dok pergi bila 1 3 2 5 4 gitu. Orang tak bila betul, orang bila 1 2 3 4 5. Kita pergi bila 1 3 4 3. Misal dah. Nah, pergi bila pasal susah tak kena cacuk habis. Gitu. Semaya soh tapi tak molek. Ya. Ada lagi? Ya. Orang perempuan yang syok. Syok katanya dia cuci ke tak cuci lagi waktu maghrib dia kat ni. Kalau sekiranya dia boleh cek tengok nah. Tengok ambil kapal, di kemaluan dia tu, yakin katanya waktu tu dia cuci dah. Dia dah nak mandi. Saya misal dah ada 5 minit dah nak habis maghrib. Nak masuk waktu isya rasa lagi. Kalau lah pergi mandi pun tak sudah. Cerak dia kena masuk dalam waktu isya. Maka orang tino saat ni dah walaupun duduk dalam waktu isya, dia kena semaya maghrib. Sebab dikira katanya dia cuci ataupun dia pergi tengok, dia cek tengok tu cuci dalam waktu maghrib. Maka waktu maghrib dia kena semaya. Kecuali supaya Ustaz Mubarak tanya saat ni dah. Dia duk was-was sorang. Cuci ke tak cuci? Berasa sekaligus, berasa dok lagi.
sekaligus berasa cuci. Ni apabila orang duduk dalam kawat pasal mana, maka dikira pasal itu. Kalau dia duduk dalam darah walaupun dia waswah, dikira katanya darah dia ada lagi. Supaya orang tak ada air semaya, orang tak ada air semaya, lata-lata di semaya lalu duduk waswah. Aku ambil air semaya tak lagi, aku duduk dalam air semaya ke tak? Dia kena bina, maknanya kena undur. Kita ada air semaya ke tak? Mula-mula tu. Kalau kita ada air semaya, kita kena hukum katanya kita ada air semaya. Kalau kita tak ada air semaya dulu, tapi duduk waswah, ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Kita kena hukum katanya tak ada. Sebab kita tak ada awalnya, kita tak ada air semaya. Kecuali kita ambil air semaya siap, boleh jadi belum pada waktu zuhur sebentar, kita masuk jamek, masuk bilik air, kita kecing, tak ingat nak ambil air semaya semula. Baru masuk waktu zuhur, kita pergi semaya dengan tak ada air semaya. Lepas tu pun tu nak semaya, mari telitah. Aku ada air semaya ke tak? Pagi tadi ambil dah, belum pada nak tubik rumah, siap-siap dah duduk dalam air semaya, tak ada dia ingat masuk bilik air. Kita, kalau kita terlupa sungguh katanya batal air semaya kita, maka kita boleh semaya dengan kita yakin kata kita ada air semaya. Kecuali kita teringat, tadi aku ada air semaya dah, tapi pergi masuk bilik air, pergi kecing, pergi berok, tak ambil air semaya, maka semaya hak kita sudah dah tu kena qada. Kalau lah duduk dalam waktu lagi pun kita kena semaya semula. Kalau habis waktu kena qada. Sebab kita waswah, ada ke tak ada air semaya. Gitu cara dia. Ya. Air semaya kita ambil tak ada kena tentu katanya nak semaya waktu zuhur kok untuk semaya lain-lain. Dalam air semaya tu ni boleh semaya selama mana air semaya tak batal. Saya misal tak, pukul 12 kita ambil air semaya, kita semaya tu zuhur, masuk waktu asar air semaya tu ada lagi, kita boleh semaya waktu asar dengan air semaya tu long. Masuk waktu maghrib air semaya tu ada lagi, boleh kita semaya air semaya tu long, kita ambil pukul 12. Kalau kita tak batal air semaya, tak kecing, tak berok, ataupun tak pergi buat benda-benda yang membatalkan air semaya, dia bukan, dia tak serupa dengan tayamum. Tayamum ni kira katanya benda kecil ya, ambil ganti daripada ambil air semaya benda kecil. Apabila kita semaya fardu dengan kita tayamum, kita nak pergi semaya fardu yang kedua dengan tayamum tu tak boleh, kena tayamum semula. Tapi kita ambil air semaya dah, maka air semaya tu duduk dengan kita lah, boleh semaya selama mana tak batal. Gitu jawab saya dia. Lepas tu tak ada kena niat katanya saja aku ambil air semaya kerana Allah untuk semaya zuhur nah, letih lagu tu masuk waktu asar, saja aku ambil air semaya kerana Allah untuk semaya asar. Jadi letihnya kita. Sebab niat tu niat, Nabi tak ada wayak katanya niat untuk gapo-gapo. Nabi katanya semua amalan adalah sah dengan niat. Maka kita niatlah. Nah, kita ambil air semaya, kita buat gapo, semua tu dia pakai, dia mada belakang. Gitulah. Ada lagi soalan? Tak ada. Habis soalan, maka habislah untuk pengajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita dapat ilmu dan dapat manfaat untuk kita beramal. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.